Hari ni 27 hari bulan 3. Hari ni ada beberapa urusan sikit dengan abang. Pertama aku nak pergi bayar zakat. Lepas tu aku nak pergi gunting rambut. Lepas tu macam aku nak pergi kedai nak beli something. Tapi sekarang ni first aku nak kena pergi bank dulu. Tak pergi bank ni, bank public bank. Soalnya aku tak banyak benda pun hari ni. Tapi dah settle dah. Aku pergi ambil duit. Dan untuk bayar zakat pula aku nak tukar. Sebabkan sekarang ni aku nak cari yang dekat luar, yang nak jumpa depan-depan tak ada sekarang ni. Jadi aku bayar online. Sekarang ni aku dah gunting rambut. Aku tak record tadi sebabkan aku malas nak buat kamera pergi kedai tu. Aku dah settle aku gunting rambut. Memang rambut macam biasa je, tak adalah ni sangat pun. Aku guna style aku potong style yang sama, tapi aku cuma naik height fade sikit. Sekarang ni nak settlekan untuk zakat. Aku dah research sikit macam mana nak bayar zakat untuk ni dan untuk online, untuk bayar online. Kalau aku rajin nanti aku akan buat video lah macam mana aku untuk bayar zakat online. Ataupun aku tak buat video, mungkin aku tunjuk aku dah settle untuk bayar zakat. Aku rasa macam aku nak stay sekejap sebabkan lagi aku 5.20 aku nak kena ambil mak aku. Aku balik kerja, jadi kena ambil mak aku pukul 5.20. Aku tak tahu sama ada aku nak stay kat luar sebab mak aku balik. Sebab sini minyak aku tu banyak lah sana. Aku rasa video kali ni sampai sini je kot. Tak tahu, tengok malam kot. Kalau malam lagi aku ada keluarga member aku record sikit lah. Kan aku kat Maiden, aku boleh hantar mak dan adik aku. Ada urusan apa, entah kat Muli nak beli barang apa, aku tak tahu. Jadi sana aku tunggu je lah sampai diorang siap. Aku rasa tak lama sebabkan Maiden pun pukul apa nak tutup lah. Ikutkan aku nak lepak sebenarnya dengan member aku. Tapi member aku macam semua malas nak lepak lah. Ujung-ujung mungkin semua malas nak keluar. Rongkot. Hello. Yo, kat mana? Kau Maiden? Aku lagi Kenapa? nak ambil kaset dia dekat kedai semalam. Kau apa? Dekat kau apa? Sekejap. Kalau kau malas nak ambil, aku tak apa, aku pergi sendiri lah. Aku tak tahu cerita kau apa. Sebab aku ni yang hantar mak dengan adik aku ni kat Maiden. Oh yeah. Tak tahu nak cerita kau apa. Nampak? Nanti aku balik nanti. Kejap, aku nak tanya diorang dulu. Baik dah. Memang aku call. Tak, tunggu je lah. Macam mana boleh jadi. Ada bunyi macam. Ada bunyi macam. Nampak tak ada macam. Tak nampak tak. Alamak, tak apa nak nampak. Sebelah ada lepak, aku akan record untuk lepak mana ni. Kalau tak ada, kira video kan sanggup situ je lah. Aku tak ada lepak lah maksudnya malam ni. Kalau ada lepak aku kan. Ada benda blok muka aku. Tak ada ni. Nak gambar screen. Oh, benda malam ambil gambar. Tak ada. Ambil je. Kenapa? Nampak gelap? Tengah Nampak aku sikit. terlegam lah nampaknya. Malam ambil gambar. Nak utusuk tak? Bila? Pagi esok jom. Kotak. Kata kat mana pergi esok? Ha? Shoot apa pergi esok? Ha? Shoot apa pergi esok? Pergi Mana? pergi Jerantuk, Tasik Cumi. Sehati. Tasik hati. Serius lah? Ya lah. Pergi esok? Terima kasih. Mana kau punya? Aku juga sekejap je. Belakang lah sekejap. Kau bawa lah? Ha? Boleh. Kau bawa okey. Kereta lah, kedai motor. Kereta apa? Tengkau lah. Boleh je. Kita kau. Kau ambil aku kat rumah. Naik ke apa ni? Mana? Hati-hati. Tapi awal lah. Aku tak percaya awal-awal ni. Sekarang mikir lagi tak nak. Pergi je tak? Ikut je. Kalau betul nak pergi sahur aku tak tidur lah. Tak gaji apa? Tak gaji apa esok? Kita
ada nama workout. Apa tu? Burger. Ya. Workout. Oh, kau transfer lah. Pasti tak ada tu. Pergi atas tengok. Gila dia undur. Aku tengok saudara itu. Dari rumah. Tu kau beli kat pasar. Penting gila. Tak nak. Kabur siap nampak siap. Sedap lah burger kau. Gila. Kenyang. Hari ni aku buka dekat ni. Blockchain session dekat tu. Sebelah gate. Oh. Tasik tu. Tasik tu. Sumpah tak ada. Dekat sana? Temper dia sikit. Cakap dengan dekat belah lain. Temper dia dekat sini. Dia start sini. Kalau temper dia bawa. Temper dia lagi rendah lah. Belakang pun, kalau dekat belakang pun dia rendah. Ya. Sebab tak ada orang buat ke kat sini. Kat sini kebanyakan mesti dekat botol tepi lah. Kena pergi salur. Kau tak nak pergi salur sini. Wah. Salur sini tak elok. Hari tu pergi salur ni. Cakap dia pandai potong roof cut lah. Kau cakap tak pandai. Kata macam tak apa aku lah. Kalau tak apa lah. Aku keluar terus. Aku malahan nak try ni. Kau pandai cakap pandai. Ada banyak apa muka ni. Hari pertama mana? 2 kat mana? 3 kat mana? Itu raya pertama kat 13. Aku raya kedua sampai raya ke-7 depan Yumat. Itu raya pertama kat 13. Lepas tu tak ada. Raya kedua 3 aku Nak ajak tak gambar? Mana nak gambar? bila? Kalau free lah. Hari pertama. Tapi raya pertama kata kerja. Pagi, petang. Pagi sampai pukul 1 ke? Sampai tengah hari. Pergi dekat 3.20 lah. 24 kan. Okay, 23. Tak. Kau di sini. Ha? 11. Belah. Boleh lah. Pagi. Tahun lepas yang raya 22. Kalau raya pertama Bodoh. okay, tak aku terbeli dia kasut semalam. Ada suara. Kena kau? Dah semalam. Kena semalam. Hari tak kena? Ini tak kena ke? Yang cerah ada yang tu. Ya. Aku semalam nak beli tu tau. Panda tu. Mana? Tu panda dance tu. Tapi sebab dia low cut, aku panda dance cut. Tengah berlawan dengan apa? Tengah berlawan dengan kasut. Bila aku berlawan tu kena. Banyak kat kasut. Tahu. Aku dah try ni.
Aku dah tanya harga dia macam mana? Oi, aku dah tanya harga dia macam mana? Bawah 100 resian. Yelah, sana ke berapa ni berapa anggaran? Ya. Bawah 100. Ya, tak memanglah bawah 100 sebab Tak, dia tak letak. Dia tengok ada kasut. Tanya harga ori dia. Ni di bawah 100 ni aku rasa okey ni. Pandai dancer ori saya. Dekat Kelai. mana ni kan? Dekat Hanya. Ni ke? Tak boleh zoom Aku tahu ori saya. Sultan. Nampang lah. Beli lah man. Beli lah. Beli lah satu dua. Beli lah satu dua. Hei. Beli lah satu dua man. Ha? Hei. Beli lah Dah satu banyak dua. dah kasut lah. Ada 3 pasang lah. Tiga kosong. Oh, tiga. Aku rasa aku dia. Itu ke